Doktor cakap apa sebelum ni? Bila dapat detect nak kena dialisis tu? Dapat detect masa tu bengkak kena macam apa? Bengkak air kan. Tak boleh jalan. Okey. Jadi check, doktor cakap ada buah pinggang. Buah pinggang ada problem lah. Masa tu dah stage berapa? Itu stage masuk 4. Stage masuk 4 lah. So and then lepas tu doktor suruh buat tapak lah. Okey, lepas tu? Lepas tu ada masa balik tu kita orang macam bincang lah adik-beradik. Satu hari tu ada member cakap cari aloe vera. Okey. Oh, bukan doktor yang advice ke macam mana? Doktor tak sure kan ke. Lepas tu? Tu dia pergi dekat Sultan Ismail. Doktor tu cakap cari aloe vera juga. Itu yang kita orang usaha. Oh, cari aloe vera lah. Lepas tu berapa botol ambil aloe vera tu? 4 botol aloe vera je ke dengan ada produk lain? Dengan sekali dengan yang botol warna biru tu. Oh, Arctic Sea lah, minyak ikan lah. So 4 botol aloe vera, Arctic Sea tu berapa botol? 4 juga. Oh, 4 botol aloe vera, 4 botol minyak ikan dengan minyak zaitun. Okey, lepas tu pergi cek lagi lah. Pergi cek lagi, lepas tu tahap 2 masuk 1. Oh, so dia dah turun tahap lah, daripada tahap 4 ke tahap 2 lah. Okey, lepas tu minum lagi lah. Sekarang masih minum lagi. Masih minum lagi lah. And then tak jadi buat tapak lah. Tak jadi lah buat tapak. Dia suruh buat susulan ni untuk cek je lah. Okey, so sekarang minum je lah. So minum berapa kali sehari? 2 kali sehari lah. Pagi sebelum sarapan, lepas tu sebelum tidur sekali. Dengan minyak ikan tu sekali ada sebiji-sebiji lah. Okey. Lepas tu badan sekarang rasa macam mana? Sihat sangat. Sihat sangat lah. Dah boleh buat kerja apa semua. Buat kerja. Dulu tak boleh buat kerja. Sekarang dah boleh buat kerja. Dah boleh berlari lah. Okey. Aloe vera. Sekarang aloe vera banyaklah fungsi dia. Mengubat kanser, mengubat masalah kita dalam tak ada sihat, kita tak sihat pun kita makan tu boleh sihat. Okey. Anak saya pun ada usus, masalah usus pun minum pun alhamdulillah saya tengok ada perkembangan. Okey. So okey lah aloe vera ni. Okey, tu aloe vera yang belakang tu kan? Okey. Doktor tak advise kan. So macam mana boleh berani juga minum aloe vera? Apa yang menyebabkan lebih confident? Apa menyebabkan confident minum? Sebab kita nak baik kan. Kita usaha lah makan. Tawakal je lah kan? Makan. Lepas tu minum 1 botol dah nampak kan kesan dia kan? Itu lagi confident.